Jadi riba pada lurah, maksudnya pada bahasa, maknanya bertambah, pinjam sikit bayar lebih. Dan pada syarak, maknanya pada agama, berakad menukar satu barang dengan barang yang lain yang tak sama banyak. Beras dengan beras, berat tak sama. Emas dengan emas, berat tak sama. Gandum dengan gandum, berat tak sama. Berat tak sama tu riba. Yang tak sama banyak dalam pandangan syarak, syarak ni pandangan agama, atau ditangguhkan terimaan kedua-duanya atau salah satu daripada kedua barang itu. Ni beli emas. Jadi timbang, nampak gaya, boleh jual. Jual barang kemas hak lama, subang sebelah, gelang sebelah, gelang patah bagai-bagai, timbang kuih tu. Timbang. Bila timbang, kita nak ambil dak barang kemas lain. Pastikan emas yang kita ambil dengan emas kita, hak kita nak bagi ke kedai emas tu, berat kena bagi sama. Kalau berat tak sama, riba. Riba tu dosa besar. RM3 riba, sama dengan zina 36 kali. Kalau cerita banyak kali dekat TV, orang bank marah. Malah orang kan kira halal haram dah, scammer pula. Dia tipu beradab. Kalau bawa barang kemas, katakan 6 gram. Timbang barang kemas, jaga. Barang kemas yang kedai nak bagi tu, berat kena bagi sama. Kalau berat tak sama, riba. Nak bagi tak riba macam mana? Jual emas hak buruk tu, ambil duit. Duit yang ada di tangan, tengok emas baru, bincang harga, bayar. Cara tu sahaja terelak daripada riba. Maka bila jadi macam tu, emas kita dikira murah. Emas kita hak 600, dia kira 5. Kalau tak ambil duit, tak kena bayar. Bila ambil duit, kedai bagi kat kita 400. Barang emas dia 600 pun dia penat pula naik lagi. Kena bayar banyak. Jawapannya, bayar banyak tak apa, halal. Jangan jadi riba. Sebab emas lama murah, emas baru mahal. Nak mengelak pada berlaku riba, jual ambil duit, tambah duit beli emas baru. Itu saja. Dan emas nak beritahu tidak boleh sama sekali beli secara hutang. Tak boleh. Simpan duit bagi cukup, pergi beli. Bayar cash. Hutang dengan suami tak apa. Hutang dengan kedai emas haram. Satu lagi cara, main kod. Main kod sebulan